Dia punya angin dia slow guys, nombor satu. Tak berapa kuat sangat. Kalau kita buka aircon, dia sampai sini je. Biasa kalau satu sampai sini kan, dia sampai sini je. Jadi kalau kita dah start enjin, buka aircon pun, sejuk dia pun tak sampai yang menyeluruh. Yelah, pandai sangat kan. Orang kata beli kat Shopee barang-barang pasang murah kan. Rupanya benda tu dah kena pada saya balik. Cabin filter guys, cabin filter. Dia ni memang kat Shopee bawa harga RM12 macam tu kan. RM10 ke macam tu lah. Ada yang apa tu, cakor cakor apa semua tu. Jadi saya hari ni saya pergi beli dekat Pro 2. Harga dia lebih kurang dalam RM33 lah. Ni kod ni kena simpan guys. Ni kod untuk Pro 2 lah. Okay, dia punya material dia nipis sikit daripada yang lokal punya. Patutlah dia tak lepas. Pasal yang lokal punya, yang cak ayam ni, dia tebal sikit. Saya dah bersih dah banyak kali dah, tapi tak boleh juga. Angin dia takkan lepas macam yang diharapkan. Jadi saya terpaksa buka ni. Nanti kita tengok. Okey, kita tengok dekat sini, dia punya kod dia tak sama guys. Yang dekat Pro 2 punya tulis BH39910 sengkang 40146. Yang ni Pro 2 40014 sengkang 70,000. Made in Malaysia. Tengok nampak macam okey kan. Saya dah bersih banyak kali ni. Tapi mungkin jugalah material dia tak sama yang original Pro 2. Sebab salah satunya kita ingat macam-macam di fikiran tu, gas tak cukup lah, apalah macam-macam lah kan. Kita pun benda ni kita tak jumpa masalah dia. Bila dah jumpa macam ni, baru tahu. Cara dia senang je kan. Kalau kita nak tahu kita punya benda ni tak okey ataupun tak okey, kita buka je, kita release je. Lepas tu kita on switch. Okay, kita tengok nombor satu ni. Tengok angin. Macam nombor 2 je angin kan. Nampak tak? Bermakna yang tadi tu, yang lokal tadi tu, dia dah tak berapa baik. Tak berapa baik dia punya kualiti. Walaupun kita dah blower pakai gun apa semua, tak boleh juga. Jadi kita pakai yang original lah. Terkena saya guys. Selama ni yang saya beli dekat Shopee, yang saya heran dengan nombor 1 slow-slow, rupanya benda tu. Benda ni yang jadi dia. Jadi saya pakai yang Pro 2 je lah. Saya sambung balik. Okey, yang Pro 2 punya dia macam nipis sikit lah. Macam tisu. Harap yang ni okey lah. Memang okey lah pun kan. Pasal pasang original, dia kita pasang lah. Yang ni up, kita ke atas lah. Bukan macam ni mesti macam ni. Okay, nanti kejap lagi kita test, tengok macam mana dia punya angin. Pasang balik lah. Tak maaf guys, suara saya ni dah macam DJ radio. Buat baik batuk, suara dah jadi macam ni lah. So kita buka nombor 1. Bismillah. Nampak? Barulah macam nombor 2. Kita buka nombor 1, dia punya angin macam nombor 2. Kalau kita buka nombor 2, lagi kuat. Dah sampai sini guys. Okey, kalau kita duduk kat belakang ni, nombor 1 je guys. Dah rasa dah dia punya angin tu kan. Tu yang best Pro 2 Beza ni. Tadi kalau nombor 1 tak sampai kan, tak rasa. Orang belakang kata, apa ni aircon kuat sikit kan. Bukanlah kuat sikit, kedekut ke.
Aduh, rupanya benda tu, filter tu tak boleh pakai lah. Ini dah okey dah guys. Cantik dah ni. Guys, tak boleh beli barang kat Shopee untuk filter kabin. Tak apalah, kita beli barang original mahal sikit tak apa. Nyanyi puas hati. Ni harga dia guys. Saya beli ni RM33. Tak apalah. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton untuk video kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Peace.